Baiklah anak-anak, cita-cita setinggi bintang. Cikgu tahu semua orang ada cita-cita, betul? Ada yang nak jadi askar, ada yang nak jadi angkasawan. Abu nak jadi polis, ada yang nak jadi doktor. Okey, semua pekerjaan adalah mulia. Tak kisahlah awak kerja apa sekalipun, yang penting halal bagus. Okey, cikgu nak tanya kat sini. Siapa kenal gambar yang kat depan ni? Kenal? Siapa ni? Wush, ramai kenal ni. Siapa? Solos. Okey, siapa main game PUBG? Wow, rancak kamu ya. Siapa main game Mobile Legend? Oh, siapa main COD? Call of Duty? Jadi siapa yang main game-game tu mesti kenal Solos kan? Okey, Solos dia orang hebat kau tak hebat? Orang hebat kan? Dia wakil, dia tim dia wakil negara dan sebagainya. Okey, adakah Solos daripada awal-awal dia main terus dia hebat? Tak kan? Dia pun tak pernah sangka game yang dia main boleh jadi pekerjaan dia sekarang. Okey, Solos ni cikgu nak cerita kat awak. Solos daripada kecil dia bukanlah kata keluarga yang kaya, keluarga yang berada, tak. Dia adalah keluarga yang sederhana. Rumah dia tak ada telefon, tak ada pintar nak main game, tak ada komputer, tak ada laptop, semua tak ada. Jadi macam mana dia main game? Okey, ada yang tahu. Dia pergi ke cyber cafe, CC. Okey, dia mula-mula dijadikan permainan video ini sebagai hobi dia. Okey, dia main suka-suka. Biasa budak-budak macam awak suka main game, betul? Ada yang main Roblox lah, macam-macam. Okey, jadi si Solos ni kan, daripada kecil dia belajar, bukan belajar, dia main game di cyber cafe. Okay? Jadi dia habiskan duit dia kadang tu sampai tak makan. Sebab apa? Sebab minat dia terhadap permainan video. Dan pada umur remaja, dia telah terpilih untuk mewakili Malaysia dalam permainan video. Hebat tak hebat? Walaupun orang kata permainan video ni tak ada masa depan lah, sia-sia lah, hanya permainan semata-mata, tapi Solos dah buktikan bahawa hobi dia ni telah menjadi satu, orang kata, pekerjaan yang profesional pada masa kini. Betul? Ada ke yang nak jadi macam Solos? Okey, tak kisahlah apa yang awak buat, apa yang awak belajar, apa yang awak minat. Kalau awak betul-betul disiplin, insya-Allah cikgu percaya awak boleh capai target awak. Solos ni awak ingat dia main game saja ke? Tak. Okay, dia ada disiplin dia, dia ada target dia. Apa dia main tu, untuk apa, apa dia punya harian, dia punya limit dia. Dia ada disiplin dia. Bukanlah kata 24 jam main game, tak boleh juga. Okay, sama juga macam belajar. Okay, belajar, main. Okay, time belajar betul-betul, time main betul-betul. Betul? Okay, jadi Solos ni dia sangat berdisiplin dalam permainan video dia. Okay, jadi cikgu nak awak semua ambil pengajaran daripada Solos ni, ambil dia punya semangat tu, masukkan juga dalam pembelajaran awak. Maksudnya belajar pun kena disiplin, betul. Okay, dan Solos kata apa? Sebab dulu mama ayah semua tak percaya tau. Ada permainan video ni, ini semua game semata-mata. Tak ada yang kau kaya disebabkan main permainan video. Tak ada yang awak jadi kaya. Tapi Solos kata apa? Solos kata, dulu aku main game sebab suka. Tak sangka benda yang orang kata buang masa sekarang jadi pekerjaan aku. Tapi ada tapi dia. Tapi tak senang. Aku kena kerja keras, tidur pun kurang. Okey, seperti kata, bila awak ada satu target awak betul-betul fokus. Okay, insya-Allah awak disiplin, awak fokus betul-betul, awak boleh berjaya. Sama juga macam belajar. Okay, sekarang ni awak tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5 awak nak SPM dan sebagainya. Kalau awak betul-betul belajar, awak betul-betul fokus, insya-Allah setiap pahit getir awak tu, setiap sakit penat lelah awak tu
akan ada kemanisan di penghujungnya. Boleh? Faham semua? Okey? Jelas Okey? Solus pun dia nak berjaya sampai tahap tu, tak makannya, tak cukup tidurnya, tak ada duitnya. Okey? Semua benda, semua kejayaan tak akan datang secara tiba-tiba. Tak. Okey? Kejayaan itu akan datang selepas adanya usaha. Sebab tu pepatah Arab kata apa? Man jadda wajada. Siapa yang berusaha, dia pasti berjaya. Persoalannya, adakah awak betul-betul berusaha? Tepuk dada, tanya iman awak. Kalau awak rasa, aku dah belajar betul-betul ni, tapi kenapa aku belum berjaya? Mungkin awak mungkin awak tak solat. Mungkin. Jadi, bila awak buat betul-betul, awak jaga betul-betul, insya-Allah, cikgu yakin dan percaya kejayaan milik kita semua. Baik? Okey, semua boleh buka buku teks muka surat 28.